Tu baru gentleman. Kita tak kondan. Pilihan raya hari itu 2023. Pegawai-pegawai kerajaan negeri heran. Dia kata tak ada kerja kan nak pergi kat kami. Dia kata zaman dulu, memang ni kerja 30 tahun lebih lah. Zaman dulu kalau pilihan raya, semua pegawai dikerah buat kerja untuk kerajaan. Dalam pilihan raya, beri kerajaan menang. Mari 2023, mohon sosok duk kacau, duk diam. Aku ada jentera partiku. Mu tengok malam ni saja, berkemutih. Demo ni buat kerja. Kita tak guna duit kerajaan, jentera kerajaan, pegawai kerajaan, alat kerajaan, pejabat kerajaan untuk kepentingan parti kita. Kita ada pejabat parti kita. Pah buat. Duit orang pah daripada pakai orang pah, tenaga orang pah, pemikiran orang pah. Kami tak sakau duit kerajaan. Ni duit ahli kami, perjuangan kami. Ni yang patut maha sokong. Puak hak lawan kami itu berkah tak ada. Pejabat tak ada. Jentera guna jentera kerajaan. Pada masa lalu guna cikgu kemas. Pada masa lalu. Pada masa law ni pun ingat lagi kau tu juga. Law ni guna keda. Betul tak? Orang tuk semua. Mohon kalau tak ada jentera kerajaan, mohon mapuh. Kita ada. Kerajaan tu hak orang ramai, bukan hak mohon. Sama macam kami. Kerajaan ni hak orang ramai, maka kami tak guna hak orang ramai untuk kepentingan parti politik kita. Kami guna harta parti kami sendiri. Tu baru gentleman. Tu yang patut disokong oleh rakyat Malaysia untuk selamatkan negara ini. Bukan sokong parti sakau segala harta berdak kerajaan, jentera kerajaan, parti kerajaan, premis kerajaan buat mesyuarat agung parti. Demo masuk sekolah boleh, kita tak boleh masuk. Demo mesyuarat agung parti di sekolah boleh, kita tak pergi beri hadiah, tak boleh. Mesyuarat PIBG tak boleh pergi rasmi. Demo buat promosi arak di sekolah boleh. Kita nak masuk anak kita tengok sukan beri hadiah, tak boleh. Ada ke tak? Patut ke tak?